Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar bin Radin lahir pada 14 September 1959. Ialah seorang ahli politik Malaysia yang aktif dalam Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO. Beliau telah berkhidmat sebagai ahli parlimen bagi kawasan Kinabatangan, Sabah sejak November 1999 dan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bagi kawasan Lamag sejak September 2020. Dalam parti UMNO, Bung Mokhtar memegang jawatan sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah dan merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Menteri AI Sabah, merangkap Menteri Kerja Raya Sabah dari September 2020 hingga Januari 2023. Pada November 2024, Bung Mokhtar menegaskan bahawa beliau akan terus memimpin UMNO Sabah dan tidak akan mengendahkan desakan untuk beliau meletakkan jawatan berikutan kes rasuah yang dihadapinya.